Aduh, mama sakit bang. Oh, jangan sakit bang. Allah. Aduh, Itulah pakcik cakap, kahwin. Tak sekarang tak kahwin. Betul tu Haji. Sepertinya aku dipaksa. Dah masuk waktu ni. Jom, solat. Sekejap. Saya tak makan lagi ni, lapar ni. Itulah pakcik dah cakap, kahwin. Kalau kahwin, taklah makan seorang-seorang macam ni. Sepertinya aku dipaksa. Mam. Mam, nanti teman saya pergi beli cincin lah. Malu lah saya seorang, Mam. Tengok tu. Kan pakcik dah cakap, kahwin. Taklah seorang-seorang nak beli. Beli cincin? Ji. Cakap jangan sembarang cakap, Ji. Saya dah jumpa jodoh dekat Mus. Kat Mus ni senang. Kita boleh tapis ikut lokasi, target perkahwinan, tahap agama dan sebagainya. Nak mulakan perbualan pun senang, Ji. Sebab ni dia dah sediakan sistem chatting. Tak payah dah pening kepala nak tanya apa. Korang yang tengok video ni, tag kawan-kawan korang yang serius nak kahwin di ruang komen.